Hari yang berat hampir melabuhkan tirai dan beberapa anggota tentera wanita berkumpul untuk menikmati makan malam sederhana. Tiba-tiba, sekumpulan samsing mabuk yang bising menceroboh masuk ke dalam warung. Salah seorang daripada mereka dengan senyuman nakal melalukan tangannya ke pihak jeneral wanita itu dan kemudian mengarahkan sarjan yang paling muda untuk menari sambil cuba menuangkan arak kuat ke mulutnya. Pada saat itu, pandangan Jeneral Mijar Amna binti Hashim menjadi dingin membeku. Adakah seorang awam berani menyentuh anggota tentera? Apa yang kamu boleh buat, perempuan? Ejeknya dan rakan-rakannya ketawa berdekah-dekah. Bagaimanakah anggota tentera wanita ini akan menangani situasi tersebut? Identiti tersembunyinya dan klimaks yang mengejutkan akan terungkap sebentar lagi. Jeneral Mijar Amna binti Hashim, wanita pertama yang menjadi komander division di Malaysia, memandangnya sukar untuk mempercayai bahawa beliau sudah mencecah usia 50-an. Postur badannya tidak tercela dan matanya menyala dengan semangat yang sama seperti ketika beliau muda. Beliau telah menjadi legenda dalam tentera darat. Manusia senjata Jeneral Wajah, gelaran-gelaran ini sentiasa mengiringi beliau. Keazaman besi yang ditempa melalui latihan yang keras dan operasi tempur yang sebenar serta kualiti kepimpinan yang luar biasa menjadikannya seorang yang tiada tandingan. Bagi anggota bawahannya, beliau adalah pemimpin yang tegas tetapi pada masa yang sama mengambil berat dan ikhlas menjaga keselamatan dan kemajuan mereka. Divisionnya sentiasa dianggap elit dan para askar bersedia mengikutinya walau ke mana jua. Walau bagaimanapun, apabila menanggalkan uniform dan menukar kepada pakaian awam, Jeneral Amna berubah menjadi wanita pertengahan umur biasa. Wajah sederhana tanpa solekan dan senyuman lembut menjadikannya kelihatan seperti jiran sebelah rumah kita. Hari itu, hari kerja yang panjang dan melelahkan baru sahaja berakhir. Sejak subuh, beliau secara peribadi telah mengetuai latihan medan berskala besar dan kemudian sehingga lewat malam, beliau telah mengadakan mesyuarat operasi kecemasan. Setiap urat badannya terasa letih tetapi Jeneral Amna tidak menunjukkannya. Sebaliknya, pandangannya lebih jelas. Beliau mengawal situasi dengan yakin dan memberikan semangat kepada anggota bawahannya. Setelah menyelesaikan semua urusan dan meninggalkan ibu pejabat division, beliau hanya pulang jauh malam. Tetapi daripada memandu ke pangsapuri rasmi beliau yang luas, beliau menuju ke sebuah warung kecil sederhana berhampiran kem. Kedai itu tidak mempunyai papan tanda yang menarik dan hanya pelanggan tetap sahaja yang datang. Ia adalah harta karun tersembunyi yang sebenar. Tetapi bau harum kari dan keriuhan suara dari dalam sentiasa menenangkan jiwanya yang letih. Hari ini, bersamanya ialah dua sarjan muda wanita yang amat beliau hargai. Selepas beberapa malam tidak tidur dalam latihan, kedua-duanya mempunyai lingkaran gelap di bawah mata dan wajah yang kusam. Jeneral Amna berasa kasihan kepada mereka dan dengan bangga atas ketahanan mereka, beliau menjemput mereka untuk makan malam, kerja yang cemerlang. Saya belanja hari ini jadi makanlah seberapa banyak yang kamu mahu. Mendengar ini, sarjan-sarjan muda itu gembira seperti kanak-kanak. Makan malam bersama komander division sendiri adalah peristiwa yang hampir tidak nyata bagi mereka. Warung itu sudah hampir penuh. Terdapat pekerja yang singgah untuk minum selepas shift dan penduduk tempatan yang datang untuk makan malam. Perbualan yang riuh rendah dan bau makanan yang menyelerakan mewujudkan suasana kemesraan yang unik. Amna dan rakan-rakannya bernasib baik kerana menemui meja kosong di sudut. Walaupun mereka berpakaian awam, potongan rambut mereka yang pendek dan kemas serta pergerakan mereka yang terlatih mendedahkan mereka sebagai anggota tentera. Tetapi tiada sesiapa di warung itu yang mengesyaki bahawa Amna Hashim adalah wanita pertama yang menjadi jeneral dengan bintang di bahunya. Mereka kelihatan seperti rakan sekerja atau rakan baik biasa yang datang untuk makan malam bersama. Assalamualaikum. Kami mahu laksa utara dan ayam goreng berempah untuk 2 orang dan roti canai lebih. Kami sangat lapar hari ini. Kami rasa mahu rebah. Pesan yang paling muda di antara mereka, Sarjan Laila binti Zainal, dengan suara ceria seperti biasa. Jeneral Amna memandangnya dengan senyuman mesra.
Laila baru berkhidmat setahun, tetapi walaupun selepas latihan yang paling memenatkan, beliau tidak pernah kehilangan optimisme dan menyuntikkan tenaga kepada semua orang. Vitamin sebenar untuk unit. Betul. Hari ini makanlah sampai kenyang. Saya sudah tambah isi dompet, jadi jangan risau. Gurau General Amna. Dan anggota bawahannya ketawa lagi. Tuan punya warung, seorang wanita tua, meletakkan nasi lemak yang beruap, ayam goreng yang menyelerakan dan pelbagai lauk di atas meja. Oh, cantiknya anak-anak ini. Kuat pula. Nampak sangat orang tentera. Pasti tidak mudah untuk mempertahankan negara. Nah, ambil. Ini kuih keria. Makcik belanja. Makanlah, ambil tenaga. Tuan punya warung memandang Amna dan rakan-rakannya dan bercakap dengan mereka dengan kehangatan seperti seorang ibu. Wajahnya yang berkedut bersinar dengan kebaikan. Terima kasih banyak, makcik. Semuanya kelihatan sangat lazat. Kami akan makan dengan senang hati. Amna mengangguk dengan sopan dan membalas dengan senyuman lembut. Saat-saat seperti inilah, perbualan ringkas dengan orang biasa dan keikhlasan mereka lebih berharga daripada mana-mana makan malam mewah baginya. Ini adalah rehatnya yang paling berharga. Sesudu kari panas seolah-olah menghilangkan keletihan selepas latihan dan sekeping ayam goreng wangi memberikan kekuatan untuk tugas esok. Anggota bawahannya juga berehat dan menikmati makan malam mereka dengan gembira. Tetapi malam yang sunyi dan damai ini terganggu. Pintu warung dibuka dengan kuat. Sekumpulan lelaki menceroboh masuk sambil menjerit. Dari pandangan pertama, jelas bahawa mereka bukan pengunjung biasa. Mereka semua mempunyai wajah yang garang, tangan yang diliputi tatu yang terang dan berbau arak. Jelas bahawa mereka telah minum di beberapa tempat. Mata mereka kusam dan langkah mereka terhuyung-hayang. Di antara mereka, seorang lelaki pertengahan umur dengan perut besar menonjol berjalan di tengah dengan dagu terangkat. Rantai emas tebal bersinar di lehernya seperti dalam filem Samsing. Dia memandang pengunjung dengan lagak seolah-olah dia adalah raja di sini. Dia ialah Borhan bin Mat Yassin yang digelar Sirimau, ketua kongsi gelap tempatan yang menguasai seluruh kawasan itu dalam ketakutan. Di sebelahnya, pengikut setianya, seorang lelaki dengan parut di muka, tersenyum dengan menjilat. Di belakang mereka, kira-kira 10 lelaki berbadan tegap dan bermuka muram, mengikut seperti dinding hidup. Sebaik sahaja geng Sirimau masuk ke warung, suasana meriah serta-merta bertukar menjadi kesunyian yang dingin. Pengunjung yang baru sahaja berbual dengan gembira berdiam diri seolah-olah diberi arahan. Kanak-kanak bersembunyi di belakang ibu mereka dengan ketakutan. Tuan punya warung melihat Sirimau menjadi pucat lesi. Beliau pernah berhadapan dengan keganasan lelaki itu sebelum ini. Borhan, selamat datang, sila masuk. Dia cuba memaksakan senyuman tetapi suaranya bergetar kerana takut. Sirimau menjelingnya dengan jijik dan seolah-olah berada di rumah sendiri, duduk di meja yang paling besar, merebahkan diri di kerusi. Hei orang tua, bawa arak dan makanan yang paling mahal ke sini. Cepat, kami menempah seluruh warung hari ini. Semua orang lain, keluar. Jeritannya yang kasar dan berkuasa menjadikan udara di dalam bilik itu menjadi lebih dingin. Amna memerhatikan apa yang berlaku dalam diam. Ekspresi wajahnya tidak berubah, walaupun mata yang tajam mungkin melihat keningnya bergerak seketika. Beliau cuba bertenang. Pengalaman bertahun-tahun mengajarnya bahawa berurusan dengan sampah masyarakat seperti ini hanya akan memudaratkan diri sendiri. Beliau secara diam-diam memberi isyarat kepada anggota bawahannya. Pandangan itu ditujukan kepada geng Sirimau, tetapi maksudnya jelas. Jangan pedulikan, cepat habiskan dan kita pergi. Sarjan-sarjan itu mengangguk dengan tegang. Suasana agresif yang dicipta oleh Samsing dan pandangan tidak menyenangkan mereka yang menilai telah menghilangkan selera makan mereka. Mereka mahu meninggalkan tempat itu secepat mungkin, tetapi nampaknya Sirimau mempunyai rancangan lain. Selepas menghabiskan segelas arak yang dituangkan oleh pembantunya, dia sekali lagi merenung anggota tentera wanita itu dengan pandangan bernafsu.
Perhatiannya terutamanya tertumpu kepada Amna yang memancarkan aura martabat yang terkawal. Keengganan Amna mungkin hanya menyemarakkan lagi keinginan songsangnya untuk menegakkan diri. Hei, tengok betapa cantiknya wanita-wanita di meja itu. Terutamanya yang lebih tua, badan dan muka cun habis. Malam ini dia akan menjadi milik aku, bisik si rimau kepada pembantunya. Kata-katanya yang lucah diucapkan cukup kuat sehingga semua orang di warung, termasuk Amna dan rakan-rakannya, mendengarnya. Apa yang mereka cuba buat? Bagaimana mereka boleh berkata begitu? Sarjan Suria A. Pimutu yang paling cepat marah tidak dapat menahan diri dan mendesis marah. Amna menyentuh bahunya dengan lembut menenangkannya. Surya, sabar sedikit. Kita askar. Kita tidak perlu merendahkan diri ke tahap sampah ini. Mari kita habiskan makan malam dan pergi secara senyap. Tetapi suaranya sudah membeku. Beliau mungkin boleh menahan penghinaan terhadap dirinya sendiri, tetapi beliau tidak boleh membenarkan anggota bawahannya yang memakai uniform suci dan mempertahankan negara dihina sedemikian rupa. Pada saat itu, si rimau terhuyung-hayang bangun dengan sebotol arak dan menuju terus ke meja mereka. Senyuman mabuk dan menjijikkan terukir di wajahnya. Hei, gadis-gadis cantik bosan minum sendirian. Mari sertai kami di meja kami, kita berseronok. Aku bayar semuanya, jangan malu-malu. Dia bercakap dengan bahasa yang tidak jelas, berpura-pura hampir tidak dapat berdiri tegak. Sambil bergoyang, dia secara tidak sengaja melalukan tangannya yang kotor di pihak Amna. Itu adalah gangguan seksual yang tidak disembunyikan dan menjijikkan. Pandangan Amna berkilat seperti bilah pisau, tetapi beliau sedaya upaya menahan kemarahan yang membuak-buak dan cuba menjawab dengan terkawal yang mungkin. Saya minta maaf, tetapi kami mahu menghabiskan makan malam kami dengan tenang dan pergi. Dan tolong, jangan sentuh kami lagi. Suaranya perlahan, tetapi ia mengandungi amaran yang begitu tegas dan dingin sehingga ia boleh membekukan sesiapa sahaja. Walau bagaimanapun, si rimau hanya terhibur. Dia ketawa lebih menjijikkan. Apa perempuan ni berani mengajar aku? Aku sentuh kau. Apa kau boleh buat? Kau nampaknya tidak tahu siapa aku. Di kawasan ini, anjing pun lari dengan ekor terselit apabila melihat borhan si rimau. Apabila aku ajak minum, semua orang berlutut kegembiraan dan kau, budak mentah, berlagak pula. Suaranya menjadi semakin kuat dan agresif. Lelaki-lelaki berbadan tegap yang berdiri berdekatan bangun dari tempat duduk mereka dan mengelilingi meja Amna dengan mengancam. Pandangan garang mereka menjadikan suasana di warung itu tidak tertanggung. Pengunjung lain membeku dalam ketakutan, takut untuk bernafas. Tuan punya warung meronta-ronta dengan air mata tetapi tidak berani berbuat apa-apa terhadap 10 samseng itu. Amna dengan keluhan yang dalam perlahan-lahan bangun. Tidak ada gunanya tinggal di sini lagi. Kami adalah anggota Angkatan Tentera Malaysia. Kami tidak mahu menyebabkan kesulitan kepada orang awam. Sila benarkan kami pergi. Beliau dengan sopan menyatakan statusnya, memberikan amaran terakhir. Ketenangan masih kedengaran dalam suaranya, tetapi di bawahnya, gunung berapi kemarahan sedang mendidih. Tetapi perkataan anggota tentera hanya membuat si rimau lebih berani. Dia sekali lagi menghalang laluan Amna dan sambil nafasnya berbau arak, tersengih. Tentera, jadi askar betina. Adakah kamu tahu cara menembak? Atau adakah kamu seorang jeneral di sini? Kenapa hidung tinggi sangat? Wajah kamu cantik dan badannya pun menarik. Jika kamu hiburkan aku malam ini dengan baik, mungkin aku akan maafkan kamu. Ah, tawaran yang menarik. Kata-katanya begitu menjijikkan sehingga sukar untuk dianggap sebagai ucapan manusia. Amna secara tidak sengaja menggenggam penumbuknya tetapi masih mengawal dirinya. Beliau cuba secara senyap-senyap membawa anggota bawahannya keluar dari warung, tetapi tindakan si rimau yang seterusnya memecahkan kesabaran terakhirnya. Dia tiba-tiba berpusing dan menampar wajah Laila Zainal yang paling muda dan paling rapuh di antara mereka dengan sepenuh hati. Bunyi tamparan yang teruk dan menjijikkan bergema. Badan kecil Laila bergoyang akibat pukulan itu. Dia hampir tidak dapat berdiri tegak, tetapi si rimau tidak berpuas hati.
Dia mengambil botol arak dan menuangkan sisa cecair. Dingin itu terus ke atas kepala Laila. Arak yang sejuk dan melekit mengalir di rambut, muka dan pakaian Laila. Apa? Askar betina. Berani kau pukul aku, seorang awam. Kau tak cukup kuat. Siapa kau untuk sentuh Borhan si rimau? Perempuan dalam uniform. Kau akan berdiri diam dan basah. Kau hanya makhluk yang tidak berguna. Dia menjerit seperti orang gila dan gengnya ketawa terbahak-bahak menunjuk ke arah gadis yang dihina itu. Laila tidak dapat menahan kesakitan fizikal dan penghinaan yang tidak tertanggung, jatuh ke lantai tanpa daya dan menangis teresak-esak seperti kanak-kanak. Bahunya yang rapuh bergetar kerana ketakutan dan malu. Sarjan-sarjan wanita lain menjadi merah kerana kemarahan, tetapi status anggota tentera mengikat tangan dan kaki mereka. Konflik fizikal dengan orang awam, terutamanya Samseng, dilarang sama sekali. Ini adalah asas disiplin tentera. Mereka hanya boleh merenung si rimau dan kuncu-kuncunya dengan pandangan penuh kebencian dan merasakan kemarahan yang tidak berdaya. Di hadapan mata Amna, anggota bawahannya yang sepatutnya dilindungi telah dihina dengan kejam dan tanpa belas kasihan. Dari kedalaman jiwanya, kemarahan yang dingin dan tidak terkawal mula bangkit seperti lahar. Jika semua penghinaan dan gangguan ini hanya ditujukan kepadanya, beliau sebagai seorang askar dan wanita mungkin boleh menahannya. Tetapi rasa malu yang dahsyat, air mata dan ketakutan yang terpaksa dialami oleh anggota bawahannya yang muda, yang baru memulakan kerjayanya dalam tentera, memusnahkan kesabaran terakhirnya. Pada saat ini, beliau berhenti menjadi Jeneral Mijar Amna Hashim, kebanggaan tentera darat Malaysia. Beliau menjadi seekor harimau yang mengamuk, bersedia mengorbankan nyawa untuk melindungi anaknya. Dalam kesunyian yang menindas, Amna perlahan-lahan bangun. Tiada lagi kesan ekspresi wajahnya yang sopan dan terkawal sebelum ini. Otot wajahnya mengeras dan pandangannya menjadi lebih dingin daripada ais. Apabila beliau berdiri, udara di sekelilingnya seolah-olah membeku, dipenuhi dengan ketegangan yang tidak tertanggung. Ini adalah ketenangan sebelum ribut. Si rimau masih tidak menyedari keseriusan situasi itu. Melihat Amna akhirnya marah, dia hanya tersenyum, menambahkan lagi minyak ke dalam api. Wah, nampaknya kita marah. Nak uji kekuatan dengan aku? Untuk seorang perempuan, kau memang berani. Baiklah, mari kita lihat apa yang kau mampu. Dia masih melihatnya hanya sebagai seorang wanita yang lemah, hanya keangkuhan dan kejahatan yang terpancar di matanya. Tetapi apabila dia bertentangan dengan pandangan Amna yang dingin dan tajam seperti angin musim sejuk di padang Siberia, dia tersentak tanpa sengaja. Pandangan ini bukan milik wanita biasa. Ia adalah pandangan pemangsa, pejuang yang ditempa, yang telah melalui neraka dan pertempuran maut yang tidak terkira. Pandangan binatang yang paling ganas, yang dahagakan darah. Amna mendekati Laila yang menangis dan memeluk bahunya yang rapuh dengan lembut tetapi tegas. Semuanya baik-baik sahaja. Sekarang semuanya benar-benar baik. Saya akan melindungi kamu dan membetulkan semuanya, bisiknya di telinganya. Suaranya perlahan, tetapi ia mengandungi kekuatan dan keyakinan yang begitu besar sehingga ia seperti rumah api dalam ribut. Kata-katanya menggabungkan kemarahan yang mendalam dan keazaman yang tidak dapat dihancurkan oleh seorang komander untuk melindungi rakyatnya pada apa jua kos. Laila memeluk Amna, menangis lebih teruk, tetapi pada masa yang sama merasakan ketenangan dan kepercayaan tanpa had. Dia tahu komandernya akan menamatkan mimpi ngeri ini sekarang. Amna perlahan-lahan mengangkat kepalanya dan seperti pemangsa yang mengesan mangsa merenung si rimau dan samsingnya secara bergilir-gilir. Pandangannya begitu dingin dan berkuasa sehingga walaupun penjahat berbadan tegap itu yang baru sahaja menyumpah terpaksa menelan air liur dan berundur. Kamu. Suara Amna rendah dan tenang, seolah-olah datang dari neraka, tetapi beratnya menyebabkan udara bergetar. Kamu tidak tahu siapa yang kamu berani sentuh dan betapa teruknya harga yang akan kamu bayar untuk perbuatan kotor kamu. Hari ini kamu akan faham. Beliau telah berubah menjadi penjelmaan hidup kemarahan.
Agar tidak membahayakan pengunjung lain, beliau berkata kepada Samseng itu dengan nada dingin, "Ikut aku. Aku tidak mahu membuat huru-hara di hadapan orang yang tidak bersalah. Jangan paksa aku ulangi 2 kali. Jika kamu keluar sendiri, kamu masih berpeluang untuk mengekalkan sedikit kesihatan." Selepas berkata demikian, beliau keluar dari warung tanpa menoleh. Sasarannya ialah lorong gelap dan sunyi di belakang bangunan. Malam ini ia akan menjadi tempat penghakiman. Si rimau dan kuncu-kuncunya saling berpandangan dengan terkejut. Mereka masih tidak faham dengan siapa mereka berurusan. Apa yang boleh dilakukan oleh seorang perempuan terhadap 10 lelaki sihat? Pemikiran bodoh dan angkuh ini melintas di kepala mereka. Mereka bertukar senyuman lucah dan mengikutinya. "Baiklah, mari kita lihat betapa hebatnya kau. Tunjukkan kepada bos dan budak-budak kita apa yang kau mampu," jerit pembantu si rimau ke arah belakangnya. Si rimau cuba menunjukkan kekuatan dan keyakinan sehingga ke saat terakhir. Mereka tidak tahu bahawa mereka berjalan ke neraka dengan kaki mereka sendiri. Tuan punya warung dan pengunjung yang ketakutan tidak berani menghalang mereka. Mereka hanya memerhatikan mereka pergi dengan kebimbangan. Sarjan-sarjan muda itu juga mahu mengikut komander mereka, tetapi Amna menghentikan mereka di pintu dengan suara yang tegas. "Kamu semua kekal di sini. Jangan selangkah pun keluar dari warung. Ini arahan. Saya akan selesaikan dengan sampah ini dan kembali." Tiada lagi kehangatan biasa dalam suaranya. Ini adalah perintah komander di medan perang, tegas dan tidak menerima bantahan. Sebaik sahaja mereka memasuki lorong gelap dan lembap, si rimau dan kuncu-kuncunya menunjukkan wajah sebenar mereka. Dengan senyuman menjijikkan, mereka mengepung Amna, memotong semua jalan keluar. Cahaya malap lampu jalan memancarkan bayang-bayang jahat mereka di dinding. "Nah, sekarang apa yang akan kau buat? Di sini tiada siapa yang akan membantu kau," desis si rimau, mendekatinya. Dia mengangkat tangan untuk menarik rambutnya dan memukulnya. Wajahnya yang hodoh diselewengkan oleh senyuman kejam. Dan pada saat ini, badan Amna bergerak dengan kelajuan kilat yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Penumbuk si rimau yang berat membelah udara kosong. Detik berikutnya, dia jatuh ke tanah yang kotor dengan jeritan liar, merasakan kesakitan yang tidak tertanggung di tangannya yang patah. Tanganku." Jeritannya yang tidak seperti manusia memecahkan kesunyian malam. Anjing-anjing setianya terpaku dalam kejutan, tidak dapat mempercayai bahawa bos mereka yang tidak terkalahkan telah ditewaskan dengan satu pergerakan oleh seorang wanita yang kelihatan rapuh, tanpa memberi mereka peluang untuk pulih. Amna, seperti hantu, meluncur di antara mereka dan mula melumpuhkan mereka tanpa belas kasihan, satu demi satu. Pada masa lalu, beliau adalah legenda hidup Grup Gerak Khas, GGK, unit elit yang menjalankan misi paling berbahaya. Beliau menguasai bukan sahaja seni mempertahankan diri silat cekak dan tempur tanpa senjata, TTS, tetapi juga sistem tempur lain. Beliau adalah mesin tempur yang sebenar melangkaui keupayaan manusia. Biasanya, beliau menyembunyikan kekuatan mautnya di sebalik senyuman lembut, tetapi apabila kemarahannya meletus, mustahil untuk menghentikannya. Pergerakannya ringan seperti angin dan pantas seperti harimau bintang yang menerkam mangsa. Setiap tindakannya dipertimbangkan dan membawa maut, bertujuan untuk meneutralkan musuh dengan serta-merta. Beliau dengan mudah mengelak pukulan kekok mereka dan melemparkan mereka di sekitar lorong seperti boneka kertas. Bunyi hentakan tumpul dan tulang patah kedengaran. Seorang Samseng terhumban ke dinding dengan tulang rusuk patah akibat tendangan kilatnya. Seorang lagi meraung kesakitan apabila beliau menggunakan kuncian, memutar siku dan pergelangan tangannya. Yang ketiga, setelah menerima tendangan lutut ke ulu hati, rebah ke tanah, berbuih di mulut. Lorong itu dalam beberapa minit bertukar menjadi neraka di bumi, dipenuhi dengan rintihan dan jeritan kesakitan. Samseng yang baru sahaja mengejeknya, kini cuba melarikan diri dalam panik, tetapi semua jalan keluar telah disekat. Si rimau dengan tangan patah merangkak ke belakang dalam ketakutan, memohon belas kasihan. "Siapa? Siapa kau? Raksasa, jangan dekat." Ketakutan dan penyesalan yang terlambat bercampur dalam suaranya.
UMNO menghampirinya dan memijak tangan patahnya dengan butnya. Bunyi tulang yang memualkan kedengaran dan si rimau menjerit dengan jeritan yang tidak dijerit oleh manusia. Beliau menunduk dan berbisik di telinganya dengan suara dingin. Ini adalah harga kerana kamu, sampah, berani menyentuh seorang askar tentera darat Malaysia. Askar aku, kamu tidak boleh berharap untuk keluar dari sini hidup-hidup. Samsing-samsing lain sama ada telah dilumpuhkan atau cuba melarikan diri dalam ketakutan. Tetapi bayangan UMNO mengejar mereka dan keadilan ditegakkan. Senyuman angkuh mereka digantikan dengan muka berdarah kesakitan. Situasi berubah dengan serta-merta dan secara radikal. Di bahu kirinya, di bawah pakaian yang koyak, kelihatan sekilas tatu pudar, lambang unit khasnya. Ia hanya menekankan aura maut yang terpancar daripadanya. Matanya menyala dengan api kemarahan yang benar. Tidak lama kemudian, kesunyian malam dipecahkan oleh bunyi siren. Beberapa kereta polis tiba di lorong itu. Ini adalah salah seorang sarjan yang melanggar arahan telah menghubungi polis. Polis bersenjata memasuki lorong itu dengan berhati-hati, bersedia untuk apa sahaja. Tetapi apa yang mereka lihat melangkaui jangkaan mereka. Seluruh geng si rimau yang menguasai kawasan itu dalam ketakutan terbaring di tanah dalam genangan darah dan di tengah-tengah kekacauan ini berdiri seorang wanita berpakaian awam. Pakaiannya sedikit lusuh. Lebam kelihatan di pipinya, tetapi beliau benar-benar tenang. UMNO membetulkan rambutnya dengan elegan dan mengibaskan jaketnya yang koyak dengan tenang berkata kepada polis yang menghampiri, "Selamat malam." Meja Kehakiman B. Kini Jeneral Meja UMNO Hashim. Ini adalah pertahanan diri. Orang-orang ini menyerang dan mengancam rakan-rakan saya. Semua pengunjung dan tuan punya warung boleh mengesahkan ini. Tiada sedikit pun kebimbangan dalam suaranya. Ia adalah laporan seorang komander yang berpengalaman. Polis terkejut dengan karismanya. Diam-diam mula menggari samsing-samsing yang mengerang itu. Si rimau yang diseret ke kereta memandangnya dengan pandangan penuh kebencian dan ketakutan, tetapi UMNO hanya membalasnya dengan penghinaan yang dingin. Apabila semuanya berakhir, UMNO seperti tiada apa-apa yang berlaku, kembali ke warung. Semua mata tertumpu kepadanya. Kejutan, kekaguman dan penghormatan terpancar di dalamnya. Laila Zainal dengan mata yang basah dengan air mata berlari ke arahnya. "Tuan Jeneral, terima kasih banyak. Saya tidak akan melupakan ini." Dia tidak dapat menghabiskan kata-katanya dan menangis teresak-esak, memeluknya dan kemudian memberikan tabik hormat tentera yang jelas. Sarjan-sarjan lain melakukan perkara yang sama. Malam itu mereka faham bahawa komander mereka bukan sekadar pegawai berpangkat tinggi tetapi seorang perwira sebenar. Tuan punya warung dan pengunjung lain yang menyedari siapa di hadapan mereka, memandangnya dengan rasa hormat yang tidak terhingga. "Puan, Puan seorang wanita yang luar biasa," kata tuan punya warung dengan suara bergetar, menghulurkan tuala panas dan teh kepadanya. "Menghukum samsing-samsing itu seperti ini, air mata saya mengalir kerana lega. Terima kasih Tuan Jeneral dan salam hormat saya." Beberapa hari kemudian, Jeneral UMNO seperti biasa mengetuai latihan di padang kawat yang besar. Suaranya yang lantang dan jelas bergema di seluruh padang dan beribu-ribu askar bergerak sebagai satu unit. Seolah-olah malam yang menakutkan di lorong itu tidak pernah berlaku. Laila Zainal pulih daripada kejutan menjadi sarjan yang lebih kuat dan lebih yakin. Dia menjadi yang terbaik dalam unitnya, contoh kepada semua. UMNO memandang anggota bawahannya yang telah matang dengan senyuman mesra tetapi masih tegas. Keyakinan semakin kukuh dalam jiwanya. Demi mereka, beliau sanggup melakukan apa sahaja. Beliau mengulangi dalam hatinya, "Jangan sekali-kali menilai seseorang berdasarkan penampilan atau jantina. Kekuatan sejati bukan pada otot atau pangkat, tetapi pada keberanian untuk melindungi apa yang kamu sayangi dan pada keazaman yang tidak boleh dibengkokkan untuk menentang kejahatan." Malam itu, Jeneral UMNO mempertaruhkan kerjaya dan kehormatannya, menunjukkan kepada semua orang apa ertinya menjadi seorang pemimpin sejati.
Selepas latihan selesai, beliau tersenyum dan berjalan bersama askarnya yang letih tetapi gembira ke bilik makan. Di wajah mereka bersinar bukan keletihan, tetapi kepercayaan tanpa had dan rasa hormat yang mendalam terhadap komander mereka, seorang wanita hebat yang akan sentiasa melindungi mereka. Kisah ini adalah peringatan yang kuat bahawa walaupun dalam kegelapan yang paling pekat, keadilan akan wujud dan keberanian sejati akan sentiasa bersinar paling terang.